ni tu. Louis Burrito. Dia kata ambil air je. Kerja jadi counter. Jadi barista. Barista dia. Melencong. Throw the topic. Abu Darda berkata Rasulullah bersabda, Allah akan membangkitkan beberapa golongan pada hari kiamat. Dengar Bil. Benar. Dengan wajah-wajah mereka yang bercahaya. Ya. Contoh hang tengok aku. Ini cahaya. Cahaya. Dan mereka akan berada di atas mimbar-mimbar mutiara. Baik. Orang ramai akan cemburu terhadap mereka. Macam contoh orang dia kat bawah, dia nampak aku Bercahaya, shiny, betul. dia pun cemburu. Betul lah. Ya. Okey. Mereka bukanlah para nabi dan bukan juga para syuhada. Seorang sahabat yang datang daripada kampung duduk berlutut lalu bertanya, "Ya Rasulullah, beritahulah kepada kami sifat-sifat mereka supaya kami dapat mengenali mereka." Faham tak? Faham. So kita ni kalau bagi Bible kita kena bersiraturahmi dengan kawan-kawan. Rapat supaya kita Silaturahim, bukan silaturahmi. Silaturahim. Supaya kita lagi mengenali kawan kita. Betul. Okay? Betul Bazat. Alright. So mereka ialah orang-orang yang berkasih sayang antara satu sama lain. Betul. Okey, kerana Allah datang daripada kabilah-kabilah yang berlainan. Betul. Okey. Tempat-tempat yang berlainan dan berhimpun di satu tempat serta sibuk mengingati Allah. Maksudnya betapa sibuk mereka mencari rezeki. Contoh tengah makan berdarah macam ni, masih lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Betul Taala. lah. Betul tu. Kan? Nanti aku cari untuk hang jodoh. Ada. Sekejap aku cari. Pak Zat memang tiap-tiap pagi dia ada buat sharing. Nampak je macam tu. Nampak je macam kosong kan. Nampak je kosong tapi dia banyak ilmu dia. Ada isi. Ada isi betul. Dia tak kosong lah. Kalau member je, dia memang tak kosong. Memang nanti WhatsApp Faris ya? Okay, thank you. Dia cakap thank you Din, 3 juta dah like Din. Apa ya? 3 juta lah. Ya, 3 juta. Gila untuk Bella. 3 juta. Egg Ah, tart. nampak. No, some egg tart. Oh, wow. Ketat tak? Kakak. Wow, you No, Bella. Wow, it's more. This are the Oriental Nah. coffee one, the famous one. Ya. Ini yang 6 tat punya tau. You kena ambil yang kotak yang ada 8 tat ni. Tak apalah, terima kasih. Dia ada 6, ada 8, ada 10 eh. Nama 12 rasanya. You think I didn't hear that, is it? Hello, hi. Hi. Hello. Morning. You see what? Sedap. Jemput makan. Saya ni tak lama lagi demam ya Allah. Memang sedap macam ni. Tak apa Bil. Cakap apa Bil. Kau seorang je. Okey, baru pandang. Dah habiskan Zira punya masakan. Ya. Barulah makan makanan. Nah, Itu yang habiskan sepatutnya dulu. jadi contoh kepada semua. Roti bakar lah. Habiskan dulu yang dirapnya, baru baru ambil yang lain kan. Betul, masya-Allah. Semoga di masa akan datang saya pun mendapat pasangan yang baik insya-Allah. Amin, insya-Allah ada je. Insya-Allah. Allah, ketentuan Allah tu semestinya yang terbaik untuk kita. Kan? Yes. Dia tahu bila yang Masa baik tu akan sesuai. datang, masa yang sesuai. Pada waktu mana kita perlukan, dia tahu. Jangan risau lah, Bella doa je. Anak Bella pula selalu buat benda baik kan. Takkanlah Allah tak nampak kan kebaikan yang kita buat. InsyaAllah tak paham yang Nampak. Bella buat. Tak apa Bella, tak apa. Tak Bella rasa kita salah je. Salah ke? Oh, semua aminkan. Amin. InsyaAllah. Kan? Kita buat baik, Allah mesti bagi yang terbaik. Allah adalah seperti mana apa yang kita sangkakan. Kita bersangka baik, bersangka baik pada Allah, kita yang akan dapat semua yang baik-baik. Tapi cakap senang kan? Masa nak lalu tu, masa ujian tu datang, oh itu yang paling susah sekali. Dah orang tahu. Kan? Tak apalah lah. Sebenarnya kita buat baik pun kerana siapa? Betul. Kerana Allah kan? Bukan kerana nak orang tengok. Tapi sebenarnya power lah Aiden buat maraton macam tu. Taklah dia nak tu. Dia nak. Mula dia takut juga sebab obor-obor kan. Tapi dia lari berapa kilometer? 1.8 something. Lepas tu dia swim. Dia boleh swim bagus kan? Dia dah tak takut jelly cat dah.
Jellycat pula. Tapi Jellyfish. untuk kids saja lari bawa obor tu is very good tau. Bawa obor. Mesti pula dia lagi bawa obor. Tadi buat obor tadi. Obor. Jellyfish, obor. Agaknya Olimpik. Bawa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, penat dah gelak dah lah. Aduh. Tapi terapi lah kan. Kita orang kalau tak ada dia ni pun sunyi era. Ada dia ni baru meriah, kecoh, ada benda lah jadi. Kalau tak ada dia ni tak ada kejadian. Dia ni macam manusia jadi-jadian lah. Allah hai. Okay lah, dah habis. Okay, dah. Jom. Ni siapa-siapa nak kan ambil lah Bella belanja. Thank you Bella. Masya Allah, Bella belanja Oriental Coffee pagi-pagi. Allah hai. Berapa duit yang dalam akaun Bella sekarang? Salah soalan. Duit banyak tau. Salah soalan. Salah soalan. Mesti baik tanya duit orang berapa banyak kan. Dah. Jangan ambil stiker saya. Ingat dia je. Ayo. Oh, the cactus is so sedap. Aisha just shared with me hers. Thank you so much. You're welcome.